Okey. Seorang je ke kat rumah tu? Ya, sebelum anak balik sekolah. Tenang dulu. Okay, alright. Kita mulai ni. Okey. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih pertama kali sebab Hani sudi untuk saya temu bual. Sebelum tu boleh Hani kenalkan diri, nama, umur, berasal dan anak berapa orang? Nama saya Hani binti Haris. Saya berasal dari Johor tapi dah lama duduk di Kuala Lumpur. Lepas tu anak ada 2 orang, seorang 11 tahun, seorang lagi 7 tahun. Berpindah kat Sarawak dalam 2019 sebab suami dapat posting dekat Sarawak. Oh, Dan suami dia pun kerja memang apa? berasal orang Sarawak jugalah. Suami orang Sarawak? Ya, suami saya orang Sarawak. Suami bekerja cikgu di sekolah kebangsaan. Oh, okey. Dekat mana Sarawak? Sarawak kat Kota Samarahan juga. Oh, macam mana kenal dengan Dr. Ayu? Sama anak sekolah sama dekat jumpa dalam program. Oh, sekolah mana? Masa tu anak saya masih sekolah Al-Amin. Sekarang ni dah sekolah di sekolah kebangsaan, dah sama-sama sekolah di sekolah kebangsaan agama dekat Kota Samarahan ni. Oh, okey. Ayu kerja ke? Sorry, Ani kerja ke? Saya tak. Saya buat part time guru mengaji. Kerjalah juga. Guru mengaji dekat rumah student dengan rumah sendiri. Isnin sampai Jumaat. Kira kalau Ani bawa pergi rumah ajar mengaji, anak-anak duduk dengan siapa? Anak saya ada dengan suami kat rumah. Hari Jumaat je yang saya pergi keluar ajar ngaji. Hari lain yang student datang rumah je. Okey. Berapa orang student mengaji? Lebih kurang 30. Ramai tu. Itulah. Sebab diorang datang pun lain-lain hari kan. Gabung-gabung. Jalan 30 orang jugalah. Campur dewasa, kanak-kanak. Yang online, yang offline. Alhamdulillah dalam 30 orang. Okey lah. Oh, online pun buat juga? Ada juga. Alhamdulillah. Dulu Hani belajar bidang apa? Dulu saya dengan suami belajar dalam bidang syariah fiqh wa usuluh dekat Universiti Jordan, dekat Universiti Ali Al-Baik dekat Jordan. Jumpa pun kat sana, kahwin pun kat sana. Jodoh kan? Alhamdulillah jodoh kat sana semua. Suami orang Samarahan lah? Suami orang Samarahan, betul. Lah, rumah kat mana? Rumah yang kita duduk sekarang ni dekat Desa Edo, yang dia berasal dari Sadung Jaya. Oh, dekat je lah. Kampung. Dekat je, tak jauh. 40 minit je. Itulah. Best ke duduk sini? Alhamdulillah best jugalah. Mula-mula macam susah juga nak adapt. Kita dah biasa duduk bandar yang dekat bandar lah kan, dekat keluarga. Tapi Alhamdulillah keluarga dia semua sangat membantu. Baguslah. Masa seronok. Sebab tenang kat sini. Macam mana orang cakap jemarahan pun tak teruk jemarahan kat KL lagi kan. Dia jemarahan dah lain sikit. Itulah. Tak sama level rasanya dengan Jam Shah Alam ke KL ke, tak sama lagi. Oh, tak sama. Itulah. Jauh beza. Betul. Okay. Tu dah masak ke tu? Baru siang ketam tadi, tak apa. Masak ketam cepat je. Okay. Alright, kita interview Okay, kita pula. Boleh Hani ceritakan biasanya macam mana gadget digunakan dalam keluarga hari-hari? Kebiasaannya macam mana? Tak berapa jelas pula. Maksudnya anak macam mana gadget macam telefon, tablet digunakan dalam keluarga hari-hari. Maksudnya anak balik sekolah dapat gadget ke tak, ataupun weekend saja boleh tengok gadget. Betul. Kita dah tetapkan rules, kita dah tetapkan peraturan Jumaat dan Sabtu je kita benarkan tengok gadget. Jumaat lepas balik sekolah, lepas dia dah settlekan dia punya benda-benda yang dia perlu settlekan, mandi, makan, Jumaat semua, baru kita bagi tengok
handphone ataupun TV yang ada akses dengan internet. Tapi tu pun semua kita pantau lah. Kita tak bagi dia tengok dalam bilik. Sebab kita tahu sekarang ni orang semua cakap jangan bagi anak tengok dalam bilik. Jadi tak bagilah tengok dalam bilik. Mostly semuanya dekat ruang tamu. Okay. Dan masa-masa pun tak terlalu lama. Kita bagi macam limit 20 ke 40 minit. Kita selang-selikan suruh dia hafal sifir. Baru dapat reward tengok lah. Reward lah. Sebab tak nak dia terlalu lama. Sebab anak saya ni ada problem bila dia terlalu lama, dia mudah marah-marah, tantrum dah. Umur berapa? Dia umur berapa? Anak saya yang dua-dua ada masalah yang macam mudah marah bila lama. Tapi dia dah besar. Yang besar tu dia tak terlalu kerap lah marah. Dia macam snap kejap tu, lepas tu nanti dia macam cepat-cepat say sorry. Sebab bila dia dah lama pegang benda tu, bila kita minta aja dia jadi mudah marah. Tapi kita dah warning lah, kena ikut time. Kalau tak ikut time, kita susah nak bagi lagi. Jadi dia pun alhamdulillah dengar sebab dia dah besar. Tapi yang kecil tu dia memang tak boleh lebih-lebih. Kalau yang umur 7 tahun tu dia ada tantrum daripada baby sampailah sekarang ni dah makin kurang. Tapi memang kalau kita macam kadang-kadang kita terlalu sibuk, jadi kita macam terabaikan. Lepas tu bagi dia hari Isnin sampai Jumaat tu. Memang perangai dia lain daripada yang kalau kita hanya bagi dia weekend je. Jadi memang bila kita letakkan weekend je, alhamdulillah walaupun rumah agak sepah, dia buat craft dengan gunting-gunting sana sini main gam. Tapi at least dia nampak macam budak normal lah. Dia bila kita cakap dia dengar, arahan mudah dengar. Berbanding kalau kita tak ada limit, dia macam mudah marah-marah lah. Okay, alright. Kalau diorang ni diorang ni didedahkan kepada penggunaan gadget ni umur berapa daripada kecil lagi. Itulah kesilapan saya sebab masa diorang kecil sangat saya dah bagi juga. Ada kesedaran tu waktu diorang dah besar sikit. Kecil. Rasanya saya rasa daripada diorang dekat setahun tu dah start bagi. Okay. Sekarang ni yang 7 tahun tu yang bongsu ke? Ya, dua orang je kan. Yang bongsu 7 tahun. Betul. Okay. Dalam keluarga Hani ada tak guna gadget untuk hal-hal keagamaan? Maksudnya guna Quran app ataupun tengok video ceramah agama? Betul ada. Apa yang Hani tengok contoh? Yang apps Zikir Hisnul Muslim tu. Apps Quran tak ada lah pula. Tapi apps Hisnul Muslim dengan apps azan je lah. Mostly sebab Quran ni semua kita pakai yang fizikal je. Betul. Sebab tak saya tengok screen pun. Betul. Kalau macam anak-anak ni diorang tengok tak macam Hani buka tak ceramah agama ke dekat diorang ataupun lagu-lagu unsur nasyid ke? Lagu nasyid tu adalah sebab diorang pun macam saya ada langgan apps Durio tu. Durio itu pun tak bagi tengok hari lain, tetap hanya hujung minggu lah. Dan agak bagi kesan jugalah dekat dia sebab bila dia lepas dia tengok tu dia pun suka sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Jadi macam okey lah, adalah juga dia dapat daripada dia ada musim je kan. Kadang-kadang dia orang boboiboy je. Boboiboy tu berlasak lah, perempuan ke lelaki ke dia tetap melasak. Kalau Filipin tu dia mudah cakap merepek-repek jugalah. Walaupun dia hanya sekadar dia macam entertainment. Tapi kalau macam tengok Durio tu adalah sikit banyak benda yang dia dapat yang elok-elok. Durio ni Malaysia Malaysia ke Indonesia? Betul. Malaysia punya. Malaysia Puan punya. Dia asal daripada dapat dia owner Omah Hana dulu, tapi dia terpisah dengan kawan dia jual kawan dia DDL Friends Omah Hana, dia dah jual dah. Jadi dia buat baru Durio lah. Okay. Dulu dia buat peringkat, tapi yang free semua memang lagi famous lah. Berbanding itulah, kan. Tapi itulah mula-mula macam ada
banyak kelemahan jugalah apps dia. Tapi lama-lama ni alhamdulillah dah makin okey. Lepas tu apps dia cerita-cerita dia pun taklah teruk. Memang menarik jugalah. Pada saya lebih menarik daripada Upin Ipin lagi. Oh. Cuma dia Yelah, terhad. Oh, dia berapa langgan sebulan? Dalam 15 macam tu sebulan, RM15. Kalau ambil yang setahun baru lebih murah lah. Okey, faham. Cuma yang dah umur 11 tahun tu dia tak minat sangat dah tengok dua-dua. Dia rasa macam budak-budak kan. Dia lebih suka tengok konten yang pelik-pelik. Contohnya bukan pelik lah. Macam dia suka tengok pasal masakan. Walaupun dia lelaki tapi dia suka tengok macam mana daging tu. Daripada mana orang bidding daging lah apalah. Dia suka tengok konten-konten macam tu. Tapi kita tengok as long tak cakap tak ada yang macam carut-carut, okey lah. Yalah, konten makan tu okey je sebenarnya kan. Masak-masak tu dia tak apalah, nanti dia pandai masak insyaAllah. Betul. Cuma ada yang tak bestnya daripada konten tu lah diorang macam start daripada situ. Diorang suka makan pedas tau. Trend budak-budak sekarang suka makan pedas sebab trend internet yang suka sangat makan pedas. Jadi ramen tu lah. Betul. Makan cili banyak-banyak. Ya, lepas tu sakit perut. Itulah betul. Kesian. Okey, tadi Hani sebut kan kalau macam diorang lama sikit dengan gadget tu diorang akan tantrum kan? Betul. Diorang macam mana tantrum tu? Diorang mengamuk ke? Diorang menangis, menjerit, guling-guling ke? Dia tak start terus dengan menjerit kan. Dia start dulu yang macam merentan-rentan tu macam marah lah. Sabarlah sekejap lah. Lagi 2 minit nak habis ni. Mula dengan tu. Bila kita mula bertegas, mula nak campak barang. Jadi, lama tak? Tak lama. Sebab dah besar, tak lama. Bila masa kecil dulu lama. Sekarang dah besar tak lama. Cumanya dah besar ni kita tahu, kita cakap, okey lagi 5 minit mesti stop. Kalau tak dapat langsung. Ikut mood lah. Tapi kalau dah ngantuk sangat, kita cakap macam tu tak jalan juga. Dia nak juga. Faham. Okey, pada pandangan Hani kan, apa perkara yang paling penting lah dalam ajaran Islam ni yang ibu bapa perlu terapkan bila anak-anak mula guna gadget ni? Ajaran Islam, adab ke, dari segi masa ke, pemilihan konten ke? Semua tu lah. Semua tu mempengaruhi pilih konten, apa yang kena buat sebelum tengok. Sebelum tengok tu mesti minta izin sebab dia ada masa-masa dia macam dia naik lemak kan. Dia main tengok je. Jadi kita macam ingatkan baik-baik. Mula-mula sebelum kita bagi warning tu kita dah pesan dulu. Tak boleh begitu. Semua benda kena minta izin. Selagi dalam rumah ni semua ada peraturan. Kita macam tak naklah biarkan je. Jadi harapnya dengan tetapkan peraturan tu diorang tahu minta izin. Sebelum minta izin tu tahu ada kerja-kerja yang kena buat dulu. Macam tu. Dengan pilihan isi konten tu lagi penting lah, betul lah. Hani ada pesan kat diorang tak macam konten yang macam ni jangan tengok. Konten macam ni Hani ada bagi tak guideline tu? Mesti. Mesti. Sebab diorang kan suka tengok yang kalau kita tak pesan, dia kan suka tengok shorts. Shorts tu macam benda ketagihan. Faham? Tapi itulah sebenarnya kita dewasa pun kadang-kadang terjebak kan tengok shorts tu. Sebab tu kalau macam depan diorang kita macam elak tengok benda-benda shorts tu. Walaupun macam kalau ceramah agama ke semua tu kita maafkanlah nasihat-nasihat tu. Tapi kebanyakannya yang shorts ni benda yang keseronokan sementara tu kan. Kebanyakannya yang meripik-ripik sangat-sangat, yang pakai kostum, yang pakai ni. Jadi memang tak boleh, kita macam tegaskan tak boleh tengok benda-benda tu. Kita bagi warning 3 kali, amaran 3 kali. Kalau tengok juga memang kita rampas lah. Kita ataupun kita stop 1 jam atau 2 jam sebab dia dah langgar peraturan kita kan. Faham? Itulah yang kita buat. Selalu yang monitor gadget, penggunaan gadget anak-anak ni Hani ke bapak dia orang? Sama-sama. Memang dua-dua. Sama-sama lah. Okey. Memang bapak dia pun tegas lah dalam hal-hal macam ni. Betul. Sebab seorang ni tak jalan. Betul. Nanti kita pun ada kerja lain nak buat kan. Mesti gila-gila.
Diorang tak boleh leka sikit. Pantang, lepa. Diorang main game tak? Ada musim. Dia macam Oh. tak terlalu immerse dalam game. Macam ada masa nak main game, ada. Sekarang ni tak ada. Sekarang, dah berbulan tak ada. Hari tu sibuk dengan Roblox. Sekarang ni langsung tak ada. Okay. Dia tak terlalu lama main game. Masa diorang main Roblox dulu tu, Hani pantau tak diorang main dengan siapa, diorang sembang? Main. Memang pantau. Kebanyakannya semua yang kita kenal. Okay lah. Tak ada yang tak kenal. Macam setiap kali dia jumpa kawan kan, dia tanya ID kau apa kan. Kawan-kawan lah semua tu. Kebanyakan yang kenal lah. Tak ada pula yang tak kenal selama ni. Sama lah anak pun. Betul. Dia tengok pun kejap sangat. Main pun kejap sangat. Jadi macam semua benda kita dapat tengok lah siapa dia main. Betul? Okay. Diorang tak ada media sosial lagi kan? Oh betul, tak ada. Ada juga lah cubaan nak buat tu. Tapi kita kata belum masanya lagi. Kata tunggu habis PM lah baru buat. Macam tu. Nantilah dah 18 ke atas buatlah sendiri. Betul. Sebab betul. Sebab pada saya lah, saya yang ada media sosial waktu umur 17 ke 18 pun, kita kan boleh throwback balik memories yang 10 years ago, 15 years ago. Saya rasa sangat merepek apa yang saya tulis. Kan? Malu betul tengok masa umur-umur belasan dulu macam apa benda aku tulis ni, cringe kau. Macam merapu pun ada, macam malu pun ada. Jadi kita macam nak selamatkan diri diorang daripada. Jadi saya faham tau, bila ada budak-budak muda sekarang ni yang suka hati meluah apa-apa, diorang belum ada control emotion yang dia tak rasa benda tu memalukan tau. Dia sebut dekat media sosial. Sebab kita dulu pun, kita dah masa U. Kita tulis tu masa zaman U. Tapi setelah kita baca 15 tahun kemudian kita rasa macam menyesal jugalah. Kan? Macam malunya orang baca. Apatah lagi diorang sekarang ni belum 13 kan. Belum remaja. Takkan bagilah rasanya. Okay. Alright. So Hani rasa kan nanti diorang akan ada media sosial bila diorang ada nanti kan. Macam mana Hani rasa macam kita ajar anak ni untuk beradab? Sebab adab ni bukannya dalam dunia offline saja, online pun kena ada adab kan. So Hani nampak macam mana Hani akan ajar anak betapa pentingnya adab tu? Kita macam ingatkanlah kalau kita punya tu betul-betul private. Kalau macam betul-betul kita, kalau apps yang betul-betul kita nak tulis saja, kita tak perlu media sosial yang ramai-ramai tu kan. Tapi kalaulah dia betul-betul ada, saya rasa memang saya akan selalu nasihat sebelum tulis apa-apa tu, baca 3 kali lah kalau boleh kan. Kalau tak merepek, tak ada macam unsur provoke. Biasanya benda-benda tu kita akan selalu ingatkan lah. Saya rasa selagi saya hidup, selamanya kita akan jadi ibu bapa. Betul. Saya pernah dengar, sampai anak kita tu bercucu pun, once kita jadi ibu bapa, kita tu tak akan menegur anak kita. Saya rasa benda tu tak larilah daripada semua ibu bapa pun. Tak ada. Sekarang pun masih kena tegur dengan ibu bapa juga kan, dah tua-tua ni. Betul. Okay, diorang ada yang especially abang tu, diorang ada WhatsApp group ke apa ke? Ada. Saya ada satu nombor yang diorang share sebab ada handphone satu lagi tu, macam kalau dia nak pergi mana-mana kita mesti bagi handphone tu kan. Jadi nombor tu dia share dengan adik dia. Dan dia ada WhatsApp jugalah pakai untuk hujung minggu. Dan saya perasan stiker-stiker dia dapat daripada kawan-kawan dia. Biasalah tak semua orang macam kita yang memang yang pantau semua anak kita. Tengok setiap WhatsApp anak kita tu tulis apa. Stiker pun saya pun stiker pun saya macam tak suka kalau stiker tu merepek. Betul. Sebab stiker jadi tengah semua tu. Saya macam anak saya terlepas main-main benda tu. Jadi saya macam ini tak boleh. Ini saya macam terangkanlah. Ini tak boleh. Menganjing-anjing ni tak boleh. Dia kata gurau je. Masih tak boleh dibiasakan. Ini melambangkan akhlak kita. Melambangkan peribadi kita. Jangan biasakan benda yang salah. Biasakan benda yang betul. Selalu ingatkan dia orang benda-benda tu lah. Sebab tak nak nanti kerana dia jadi benda tu biasa, tak ada apalah, cool je lah, tak suka macam tu lah. Penerimaan diorang bila Hani bagi tahu nasihat kan, diorang terima ke? Ataupun diorang akan tanya lebih banyak soalan ke? Banyak, soalan tu banyak. Kenapa? Betul, budak-budak akan sentiasa banyak soalan tapi
Yelah, suatu hari nanti kita akan rindu fasa-fasa yang dia akan banyak tanya soalan sebab dia akan senyap juga suatu hari nanti kan. Betul, Dia dah betul. besar. Jadi fikir balik tak apalah. Apa yang dia nak tanya tu tanyalah. Sebab Betul. takut nanti dia cari jawapan dengan orang luar yang kita tak tahu jawapan orang luar tu betul-betul baik, betul-betul tak baik ataupun nak hypekan lagi dia ke. Lebih baik kita menanggung rimas tu berbanding kita tanggung penyesalan kita tu kelak lah. Betul, betul. Layan je rimas tu, betul? Kita pun belajar juga sebenarnya bila nak jawab soalan dia tu. Itulah kadang-kadang blur. Sebab diorang ni advance. Budak-budak yang zaman internet ni macam kenapa bayi kau dulu aku tak tahu benda-benda ni. Kan? Betul-betul. Itulah sangat yang perempuan nak bercantik-cantik, yang lelaki pasal kereta semua tahu. Sedangkan kita dulu naik je tak tahu je nama apa. Saya dulu master baru belajar buat pakai makeup apa semua. Tak ada sekolah rendah, sekolah menengah mana ada semua-semua tu kan. Dia orang memang advance. Dia orang sekarang ni pimple patch tu pun orang tahu. Kecil-kecil lagi kan. Dia macam pimple patch betul. Kita dulu biar je jerawat tu. Itulah. Dia orang sangat mementingkan image sekarang ni sebab pengaruh-pengaruh influencer tu lah. Semua tu. Memang mempengaruhi lah banyak benda. Memang sekarang ni kalau program-program kat sekolah, cantik. Memang sungguh diorang cantik. Tak macam kita selekeh-selekeh dulu tak. Kan? Memang kat sekolah sungguh-sungguh cantik. Memang jadi kita yang macam kita dulu tak ada apalah. Pergi je. Diorang, anak akan malu. Kita tak boleh macam tu. Kita macam nak tak nak kita yang sebenarnya nak anak kita enjoy macam kita dulu tak boleh. Kita terpaksa yang cantikkan diorang yang still berlandaskan syariat, still labur. Sebab kadang-kadang dia macam cakap nak pendekkan lagi Umi tudung ni, nak pendekkan lagi. Tapi kita macam terangkan kenapa tak boleh, kenapa kena laburkan dada semua. Macam benda-benda tu lah yang kita kena ingatkan selalu. Kenapa orang buat boleh, kenapa kita buat tak boleh. Macam tu. Okay, kalau macam Hadi tengok benda di internet tu, Hani rasa macam sesuai ke tidak untuk anak aku. Hani decide tu macam mana? Adakah macam Ani rujuk pada website mufti ke, ataupun Ani tanya kawan-kawan yang juga ustaz-ustazah ke, ataupun husband ke, ataupun diri sendiri? Sebab yelah Hani kan bidang agama juga kan. So macam mana decide tu? Untuk apa yang diorang tengok ke? Apa yang sesuai tak sesuai? Sekarang ni macam kita bagi diorang pun jarang. Dia dapat masa yang sikit. Jadi ada setengah masa yang saya memang tetapkan bebas nak tengok apa yang korang nak tengok. Tapi mesti Umi dengar. Apa yang korang tengok tu Umi dengar. Jadi bila start merepek je saya akan jerit terus kat dapur tukar. Macam tu kan. Sama. Tukar sekarang kalau tak nak kena rampas macam tu. Tapi ada masanya juga macam kita dah tetapkan masa. 12 minit lagi contohnya. 12 minit lagi mesti dengar surah sekian-sekian, mesti mengulang ataupun mesti dengar ceramah. Lagi anak yang dah 11 tahun tu lah. Yang macam Ruah, saya akan pastikan dia tengok Durio tu. Sebab pada dia bosan Durio tu. Dulu dia suka. Tapi sekarang ni dia dah start bosan. Jadi macam saya tengok Durio tu. Umi dah bayar, kena tengok. Wajibkan tengok sebab nak tak nak macam bila benda tu terlalu macam dia buat fokus lama sangat, dia jadi pelik perangai dia. Tapi bila dia tengok Durio ni, dia akan tengok sambil dia buat kerja lain tau. Jadi dia tak terlalu pelik perangai dia. Samalah dengan anak nombor 1 pun. Jadi macam kita dah tetapkan masa berapa lama yang boleh tengok bebas, berapa lama yang mesti wajib tengok konten-konten yang macam banyak sekarang ni. Konten-konten yang Indonesia pun banyak yang macam dia bagi quiz-quiz pasal sirah, pasal apa. Jadi macam kita bagus ikutkan macam betul macam yang quiz-quiz ataupun macam teka-teki yang macam fakta negara tu, negara ni. Kita macam tetapkan berapa minit diorang boleh wajib tengok yang bagus dan yang mana yang bebas. Macam tu lah. I see. Okay. Pada pandangan Hani, apa cabaran terbesar ibu bapa sekarang ni dalam mendidik anak tentang hal agama bila dalam dunia digital ni? Macam mana tadi? Cabaran terbesar ibu bapa dalam mendidik anak, kan semua sekarang ni pakai digital kan. So apa cabaran paling besar?
paling besar ni sebenarnya kita tak nak pun diorang main benda tu kan. Okay. Tapi itulah, bila kita kena terpaksa pantau tu macam ambil masa kita juga. Lepas tu macam yang konten-konten merepek tu sebenarnya diorang sangat suka. Jadi cabaran dia macam kita kena sentiasa nasihatkan lah. Apa yang bagus, apa yang tak bagus. Sebab diorang macam bila diorang nak sangat-sangat tengok benda tu, diorang akan beralasan. Kawan diorang boleh, diorang tak boleh. Macam tu lah. Oh, diorang akan tanyalah kenapa kawan diorang boleh. Betul. Macam kakak saya dia lagi strict. Anak dia dah sekolah menengah. Dan anak dia bawa dekat sekolah pun handphone yang Nokia tu masih anak dia bawa. Jadi anak dia malu nak bawa benda tu kan. Jadi saya macam okay. Jadi macam kena ingatkan. Dia macam rasa handphone tu dia punya. Masa dia rasa handphone tu dia punya, dia nak bawa ke mana-mana tau. Jadi kita macam okay, tukar mindset dia. This is not your phone. This is mine. This number is mine. Semua ni saya punya. Awak tak ada apa-apa. Awak masih dalam tanggungan. Awak kena dengar. Tapi kan budak-budak ni pada saya semua sama je. Kalau kita nak dia dengar cakap kita kena luang lebih masa dengan dia. Okay, faham. Kalau kita hanya bagi sekadar arahan tapi kita kurang masa layan dengan dia. Tapi kalau kita betul-betul sibuk, saya rasa Allah tolong. Tapi kalau kita sebenarnya cakap sibuk tapi kita sebenarnya buat benda lain, sebenarnya anak tu akan tengok. Dia memang betul. Betul. Saya perasan kawan-kawan saya yang sibuk, macam Kak Ayu yang sibuk. Anak-anak dia Masya Allah sangat dengar cakap lah. Walaupun mak ayah dia dua-dua sibuk. Jadi Allah jaga kat situ pada saya lah. Tapi kalau kita macam ada masa dekat rumah, kita boleh pantau lebih, kita boleh ajar lebih, kita kena korban masa kat situ lah. Memang nak tak nak, tak boleh terlalu banyak masa dengan gadget pun. Walaupun itu yang diorang suka sangat-sangat sekarang ni. Betul. Nak cari game-game yang agama pun susah. Macam tu. Tak ada kan, payah. Betul. Okay, kalau macam tadi Hani cakap diorang kan kadang-kadang suka konten yang merepek ni. Apa contoh konten yang merepek yang diorang suka tu? Contohnya macam anak lelaki saya, dia suka tengok Dude Perfect tu macam konten-konten yang dia buat challenge macam-macam lah, bottle flip ataupun lompat ke. Kadang-kadang benda tu taklah pelik, tapi bila dia tak dapat buat ke, sebut perkataan yang tak elok kan. Jadi macam tu lah. Yang perempuan pula suka tengok, perempuan lebih cenderung Indonesia punya konten. Anak saya lelaki tak suka langsung je. Yang Indon ni. Tapi saya perasan anak buah saya lelaki tengok konten-konten Indonesia tu sampai cakap pun banyak dalam Indonesia, sampai menjadi kerisauan guru-guru sekarang ni bila karangan tu pun dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi macam kesian. Jadi alhamdulillah lah anak saya tak tengok Indonesia tu sangat. Kalau tertengok pun saya akan cepat-cepat tukar. Sebabnya memang teruk lah. Yang Indonesia tu memang sangat-sangat mencabar sebab konten diorang best-best. Macam tu. Lagu, dari segi merepek-repek semua, Indonesia memang ke depan lah bab-bab tu. Kan? Betul. Dan dia akan sebut merepek-repek tu. Dan anak saya yang lelaki pula dia lebih suka tengok konten English. Dan alhamdulillah lah itu membantu English dia. Walaupun saya kat rumah taklah banyak cakap English. Tapi sebab dia banyak tengok English tu, okay. Baguslah juga. Banyaklah juga improve English dia punya vocab dia. Tapi yang perempuan ni langsung tak suka tengok English. Jadi English agak lemah lah. Sebab memang sangat kontra sangat. Tapi dia baru 7 tahun kan yang perempuan tu. Betul. Tapi budak-budak sekarang advance. Semua. Diorang mak bapak semua cakap English. Kawan-kawan ni semua. Memang cair lah cakap English tu. Masya Allah. Okay, tak apa. Kalau selalu kan bila Ayu bagi nasihat kat anak-anak, kata okay konten ni tak elok apa semua kan. Bila Ayu terangkan, Hani terangkan dekat diorang. Macam mana Hani terangkan diorang? Sebab yelah pahaman kita dengan pahaman anak kan lain kan. So adakah Hani gunakan penceritaan ke? Hani bagi analogi ke? Macam mana Hani terangkan? Kebiasaannya macam contohnya perempuan suka tengok yang joget-joget. Jadi dia suka buat trend-trend joget-joget tu. Maksud saya cakap kalau benda tu sekadar privacy tak apa, boleh. Tapi depan orang memang tak boleh. Tak boleh tunjuk, tak boleh public kan. Dan tak boleh selalu.
Saya cakap lah, sayang awak sekolah Al-Amin, sayang awak punya hafazan tu, kalau awak banyak dengar lagu, awak hilang semua tu. Nak hafal tu berjam-jam. Awak hilangkan Yalah. dalam beberapa minit je. Macam tu. Jadi itulah, sayang. Kita nasihatkan macam tu je lah. Tapi benda tu yang diorang tengok hari-hari. Sebab susah nak cari konten yang tak ada lagu sekarang ni. Kebanyakan lagu. Kan? WhatsApp status pun berlagu. Yang tu lah saya pun tak gemar juga. Kenapalah WhatsApp status pun berlagu kan? Macam semua benda nak kena letak lagu. Kan? Saya silent je semua. Jadi memang tak dengar lah lagu tu. Betul. Agaknya semua nak dramatic effect kot kan? Yelah. Sebab lagu tu dia membantu lah. Bagi feel lebih kepada apa yang dia nak tunjuk. Agaknya lah. Okay. Kalau nanti kan macam anak yang lelaki tu kan dia ada WhatsApp nombor kan. Dia upload tak gambar dia ke dekat kawan-kawan? Ada. Betul. Selalu menarik soalan tu. Baru-baru ni pergi hiking. Pergi makan macam cheese tarik. Dia akan kongsi. Kenapa korang ni ambil gambar? Lepas tu nak tunjuk kat kawan. Dia pergi makan kat kedai sekian-sekian. Lepas tu tengok ni aku hiking kat sini. Okey, jadi saya faham perasaan yang nak menunjuk-nunjuk tu ada. Tapi saya tengok dia tunjuk dekat kawan baik je lah biasanya. Tapi saya rasa macam kelakar lah. Sebab tak ada pada nama kita. So macam mana Hani pesan, ada tak pesan dekat dia benda apa boleh upload? Jaga aurat ke tak? Jangan. Benda tu selalulah pesan. Tapi dia lelaki tak ada pula benda pelik-pelik yang dia nak. Okey lah. Betul. Dan saya pesan lah, janganlah hantar dekat semua orang. Macam takut orang dengki ke, orang tak suka ke. Betul-betul kawan yang rapat je lah saya cakap. Kebanyakannya yang kawan rapat dan atuk nenek dia je lah yang biasa. Okay. Jauh kan, jadi rindu. Yalah, faham lah tu kan. Okay. Kalau satu hari nanti dia orang akan ada media sosial, Hani rasa apa yang paling merisaukan bila one day dia orang ada media sosial ni? Yang post merepek tu lah. Post merepek kata-kata ataupun takut dia orang lepas marah. Saya rasa memang benda marah memang tak boleh post apa-apa lah. Saya rasa macam kalau marah elakkanlah diri daripada social media sebab dewasa pun banyak yang buat macam tu kan. Jadi kita tak nak benda tu jadi kat anak kita. Kita tak nak dia menyesal. Kadang-kadang bahasa tengah emosi bila kita buat apa-apa. Lepas tu nanti bila benda tu sebenarnya kita dah okey, dah tenang, dah cool down, kita akan menyesal. Jadi kita akan nasihat lah waktu marah tak boleh, jangan upload apa-apa. Kalau ada benda yang buat kita trigger, kadang-kadang kita tak post apa-apa, orang pula cari pasangan kita ke apa ke kan. Betul. Sabar dulu, jangan respon apa-apa. Ambil masa sebelum respon benda-benda yang buat kita marah ni lah. Sekarang ni bahaya dia banyak. Salah cakap sikit lebih-lebih ke polis boleh cari kita ke apa ke kan. Kalau anak kita buat. Betul. Macam sekarang ni isu memperlekehkan, ketawa-ketawakan, mangsa banjir pun kena siasat. Kerana kita kadang-kadang anak kita nak gurau-gurau kan. Tapi benda tu dah kena siasat. Kan bahaya. Tapi diorang tak. Sekarang ni macam gurau je macam tu. Jadi kita diorang tak faham kesan sebenar lah. Betul. Kena ingatkan boundaries mana yang boleh, mana yang tak boleh. Betul. Lebihkan diorang aktiviti luar lah. Selagi ada program-program, masukkan je. Biar diorang melasak mengapa daripada banyak tengok skrin je. Kan, betul. Okay. Diorang pernah guna tak ChatGPT? Tak pernah pula setakat ni. Tak pernah lah. Okay, tak apa. Google tu biasa. Tapi macam Hani pakailah. Pernah pakailah ChatGPT? Pernah pakailah. So Hani pernah tak tanya kat ChatGPT tu benda-benda yang berkaitan dengan agama? Ada jugalah. Dia bagi tepat ke tak? Tak tepat pun. Ada yang menariknya dia punya huraian tu. Sebab tu kita macam suka tengok kan. Macam resipi tu suka tengok. Kalau yang macam hukum-hukum ni Caca Marba juga.
Okey. So nanti anak akan guna juga ChatGPT apa semua nanti bila dia dah besar kan? Apa benda yang Hani rasa akan merisaukan Hani? Takut semua benda dia ambil dengan jalan mudah kan. Semua benda pada saya yang merisaukannya semua yang merisaukannya dia ikut satu-satu apa yang ChatGPT tu sarankan. Bagi tahulah. Jadi kita bagi information awal-awal lah yang tak semua tepat, yang betul-betul tak nak kita kena pergi belajar juga, kaji Betul. juga, buku juga, orang berpengalaman juga. Tak semuanya boleh tahu sekadar di hujung jari semua, tak semua benda boleh dapat dengan tepat lah. Hani rasa kebergantungan pada AI ni, macam ChatGPT ni akan bagi kesan tak pada agama anak-anak kita ni? Itulah, kalau yang video-video tu agak bagi kesan jugalah. Sekarang ni mudah sangat buat video-video AI tu, sampai saya rasa saya pun susah nak bezakan satu AI dengan satu tak. Kan? Takut benda-benda tu yang beri kesan kepada anak-anak. Dia ingat takut benda tu betul. semua benda tu betul. Tapi sekarang ni ramai orang dah mula berhati-hati. Banyak sangat dah orang dah macam, kadang-kadang benda betul pun orang kata AI. Kan? Kesian kan? Sekali. Jadi macam pening kepala pula. Mana satu ni yang betul, mana satu tak betul. Kan? Satu kerja pula kita nak fikir, benda ni AI ke betul? Jadi saya rasa saya memang menyokong penuh yang orang kata nak buat video AI tu mesti ada tulis AI. Macam tu. Kena ada. Sekarang kan macam ada, tapi belum lagi kan benda tu kan. Belum. Jadi kalaulah benda tu betul, jadi apa tu akan ada watermark ke atau apa-apa yang kita boleh tahu tu AI, lagi senang lah sebenarnya. Daripada sekarang ni susah kita macam nak kata semua jadi senang, tapi dalam masa yang sama, dalam senang dia tu menyeramkan. Macam tu lah. Okay. Hani kawal kandungan apa yang anak tengok ni, Hani ada pakai tak parental punya software ke ataupun pantau secara manual macam Hani cerita tadi tu? Ada pakai software apa-apa? Saya tengok kawan saya ada pakai, tapi saya tak ada. Sebab masa yang diorang tengok tu pun tak lama. Jadi macam pada saya macam belum ada keperluan lagi nak pakai. Okay. Macam semak tak history apa dia orang tengok? Tu tengok. Yang history tu tengok. Sebab kadang-kadang dia lari sekejap dalam bilik, macam dia tahu benda tu tak lulus. Tapi nak tengok juga, geram nak tengok juga. Okay. Seram kan? Alright. Betul. Tapi selalunya memang apa yang dia orang tengok tu kiranya Hani kena dengar lah supaya Hello? Hello? Hani? Sorry, tadi terputus. Tak dengar Hani cakap apa. Dah. Sekarang dengar balik lah. Tapi apa yang Hani cerita tadi tu, saya nak tanya, kiranya kebanyakan yang kontrol tu Hani buat macam diorang kena dengar secara apa yang diorang tengok tu Hani kena dengar lah supaya Hani make sure yang diorang tak dengar benda merapu lah kan. Betul. Itu salah satunya lah. Okay. Hani boleh kongsi tak satu contoh di mana Hani dan juga suami jadi teladan baik dalam menggunakan gadget ni? Maksudnya time makan tak tengok gadget ke, ataupun pukul 9 Hani dengan husband pun berhenti tengok gadget ke? Itu susah sikit lah nak ubah pada asalnya. Sebab suami saya ni dia membesar dengan makan depan TV.
Sedangkan saya pula makan beramai-ramai. Jadi Okay. zaman tu tak ada TV, TV tu dekat tingkat lain kan. Jadi kita memang waktu makan berborak. Tapi lama-lama kita boleh tukar dan waktu makan adalah makan. Tak payah nak tengok handphone, tak payah apa. Tapi kalau kita biarkan memang dia kena tengok juga handphone tu. Tapi kita dah tetapkan peraturan waktu makan kita kena berborak. Kita akan terangkan ada hadis yang waktu sambil makan kita berborak, dapat pahala, dapat luangkan masa dengan family. Jadi mula-mula dia tak faham, tapi lama-lama masa makan tu lah dia nak cerita macam-macam. Betul. Jadi macam seronoklah juga sebab waktu-waktu lain kita dah sibuk buat benda lain. Jadi waktu makan alhamdulillah lah tak tengok dan masing-masing boleh nak cerita apa-apa boleh. Lepas tu waktu tidur pun samalah. Tak ada kita cakap tak ada. Loh? Dengar ke? Dengar. Sebelum tidur memang kita bagi warning lah. Sebelum tidur 10 minit sebelum tak payah tengok. Waktu hari cuti pun bila kita cakap okay semua kena tutup handphone tapi kalau dalam masa sama dia tengok kita salah seorang tengok dia rasa nak tengok juga. Jadi kita kena korban lah. Nak kena korban. Kita pun kena letak dan kita tetaplah kena main kad-kad tu dengan dia. Supaya dia pun rasa macam okay kita walk the talk lah macam tu. Okay. Soalan last ya ni. Okay. Kalau boleh Hadi berikan satu nasihat kepada ibu bapa di luar sana tentang mendidik anak dari sudut pandang Islam tentang inilah dunia digital ni kan. Apa nasihat tu? Dari sudut pandang Islam. Dari sudut pandangan Islam macam mana nak cakap? Apa aspek dari agama Islam kita ni nak pesan dekat ibu bapa ni untuk didik anak guna gadget? Anak, betul. Anak tu amanah. Okay. Macam mana pun anak tu amanah. Jadi kita tak boleh ambil jalan mudah semua benda yang kita nak kena lepaskan pada gadget. Jadi kita kena ambil masa. Benda tu tak mudah tau bagi orang yang dah biasa tak pantau semua. Tapi kalau kita tengok anak kita perangai lain ke apa ke, kita kena balik semula dengan fitrah asal. Kita kena didik anak tu. Nak tak nak didik anak tu tugas kita, bukan tugas kita. Anak akan sentiasa cari perhatian kita sebenarnya. Jadi kita kena didik diorang dengan selagi ada masa, macam contohnya hari cuti ke apa ke, kita kena cari masa yang betul-betul bersama-sama supaya diorang dapat gantikan gadget tu dengan aktiviti yang lebih bermanfaat. Apa lagi nak cakap Kejap. Okay, ada lagi? Tak ada dah? Tak ada dah. Cumanya nasihat tu macam saya harap mak ayah lebih pantau lah handphone, penggunaan gadget anak masing-masing supaya tak menyesal kemudian hari bila kita dah terlambat tu tak ada cara nak patah balik dah. Macam mana sekarang ni banyak sangat awareness yang kita kena bagi pendidikan seks tu lebih awal sebab takut dia belajar daripada luar. Jadi pada saya lah, lebih baik kita sebagai ibu bapa, orang yang paling dekat dengan dia, yang beri pendedahan pasal hubungan intim ke, pasal LGBT ke, apa yang boleh, apa yang tak boleh, berbanding dia dapat tahu daripada kawan dan information tu salah dan tak naklah dia ada perasaan yang nak cuba-cuba. Sebab anak saya pun macam sekarang ni mudah terpengaruh dengan vape, dengan benda-benda gadget. Jadi macam kalau kita sentiasa ada dengan dia, kita sentiasa nasihat dengan dia, tak lupa juga kita sentiasa letak kebergantungan kita ke Allah, kita letakkan doa dekat dia, tak lupalah. Macam kita kadang-kadang ingat okay dia boleh jaga diri dia, aku dah bagi semua benda, takkan tak boleh jaga diri. Tak boleh. Kita tetap kena letak kebergantungan tu dekat Allah juga. Kena doakan dia. Dalam masa yang sama tak boleh juga terlalu biar. Kita kena usaha didik dia. Bagi dia makanan yang betul, makanan jiwa yang betul. Supaya dia dapat tumbuh dengan lebih baik lah.
Okey. Itu je lah nasihat saya. Bagus nasihat tu. Kan, anak ni amanah kan. Betul. Kadang-kadang kita macam terleka, lupa yang tu amanah kita. Tapi itulah kena balik semula. Sebab tu macam nak beranak ramai-ramai tu takut lah. Amanah tu banyak sangat. dah tak nak lah. Cukup lah. Itulah kagum dengan Kak Ayu nak yang keempat tu. Dalam kesibukan dia. Ya. Dia nak yang keempat, Masya Allah. Dia tengah, oh ya ke? Okey. Tapi belum lah. Dia nak ah. Dia niat. Oh, mereka main Ayu ya. Apa tu? Puan kat sini ke? Puan memang dekat Samarahan? Kejap saya stop recording kejap dulu Okay. Alright. Nanti transit pula